Ni dia. Mana Cik Yati kita, Hajah Yati nak pergi ni. Okey, inilah dia kan. Walaupun dah rasa dah nak kat sebulan balik pada haji, tapi masih kita duk scroll juga gambar-gambar jemaah, kenangan-kenangan kita bersama jemaah Haji Harmoni 2026. Jadi ini adalah situasi malam ni, Alif, kita nak bergerak ke Mina pada 8 Zulhijjah. 8 Zulhijjah tak salah, yang mana para jemaah semua turun di depan Hotel Al-Ala. Masa ni kita pakai Hotel Al-Ala lah di Aziziyah. Jaraknya sebenarnya daripada hotel nak ke Jamrat tu dalam 500 meter saja. Tapi situasi ni adalah kita nak bergerak ke Mina. Kita akan buat tarwiyah. Jadi malam ni jemaah semua turun awal. Ada biasalah kan, sebab menunggu bas untuk musim haji, terutamanya musim haji, memang tak payah cerita lah. Memang kena banyak sabar. Tapi tengoklah, Masya Allah, boleh gelak-gelak, senyum-senyum, dia transform benda tu menjadi satu kenangan manis, insyaAllah. Jadi di bawah ni, kalau Alip tengok, sekejap bas 2 sampai. Lepas tu sekarang kata dah nak sampai, lagi sejam tunggu. Ini normal keadaan semasa musim haji, menunggu bas. Masya Allah. Okey, ini pula, kalau kenangan ini adalah jemaah yang ada rezekinya untuk bersama-sama bergerak sekali ke tarwiyah, ke Mina untuk buat tarwiyah. Jemaah ni baru je keluar hospital, Hajah Sariah. Tapi Alhamdulillah, Masya Allah, sihat selalu dah sekarang ni. Ini jemaah rehat di Dewan Makan. Macam itulah kalau tengok ni, dan banyak lagi pihak Harmoni atau tim Harmoni nak kongsi untuk setiap keadaan ataupun gambaran sebenar berlakunya sepanjang perjalanan haji. InsyaAllah kita akan kongsi banyak lagi. Stay tune.